Nak pergi bazar Ramadan lah. Apa ke dia hari ni? Kedai tu. Oh, beratur panjang tu. Tak nak lah. Tak berapa ada orang tu. Boleh lah. Support lah kan. Yang apa? Tak ramai orang. Apa tu? Nasi lemak. Dek, nasi lemak. Sedap bau nasi lemak. Dek. Takkan nasi je. Abang, nasi je. Yang lain kita jual secara berasingan lah. Ikut abang lah. Berapa sambal? Sambal ni satu sudu 50 sen. 50 sen? Ya bang. Kacang? Satu biji 10 sen. Satu biji 10 sen? Timun? Timun ni sepotong 20 sen. 20 sen? 20 sen satu? Kau nak tambah telur? Telur setengah potong ni RM1.50. RM1.50? Macam mana kau berniaga ni? Memang macam tu sekarang ni bang. Barang mahal kan bang? Aduh, jam tu cancel lah. Cancel kena juga RM1 bang. Cancel pun kena bayar? Teruk. Last lah aku datang sini. Patutlah tak ramai orang. Nah lah kau RM1. Ni banyak meniaga pesen macam tu. Apa? Jual berasingan. Aduh.